Tak lengkap makan sate tanpa ketupat mini daripada saji yang padat dan lembut. Jom saya tunjukkan. Untuk menu sate kita hari ini, kita menggunakan ketupat mini daripada saji. Okay, untuk ketupat mini ni kita akan menggunakan daun pandan untuk menambahkan bau wangi. Okay, untuk ais bath ni saya sediakan untuk kita angkat nasi impit ni untuk stopkan proses masak dia lah. Untuk siapa-siapa yang nak kejam masa, boleh buat cara ni lah. Untuk marination, kami menggunakan garam gunung Himalaya daripada saji. Yang paling penting, minyak daripada saji. Minyak masak daripada saji terbaik. Sate dah masak, ketupat mini saji pun dah lembut. Selamat mencuba!